Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Okey, aku nak nak berkongsi sedikit lah pandangan. Kalau korang perasan, sebenarnya politik yang dibawa oleh penjajah ni, kalau kita tengok hari ni pasal politik kita, sistem politik inilah yang memecah belahkan orang Islam kita, orang Melayu kita. Korang sokong tak? Jadi, sebab tu kalau kita tengok hari ni, ramai pentaksub politik ni yang memecah belahkan saudara-saudara Islam kita. Betul tak? Politik hari ni kalau kita tengok maki-maki hamun sesama saudara Islam, benda tu dicegah dan ditegah dalam Islam. Tapi hari ni orang Islam kita pun dah langgar semua hukum-hukum Allah. Dan sistem politik ni jugalah yang membuatkan kita hari ini menghalalkan benda-benda yang Allah haramkan, terutamanya kilang arak dijual secara meluas, cukai, pusat-pusat perjudian yang begitu banyak, macam cendawan yang tumbuh, macam-macam lagi, kelab-kelab malam. Jadi kalau korang perasan, hari ini orang Islam bergaduh sesama orang Islam adalah disebabkan orang tu dah jadi barua kepada politik, dah jadi anjing-anjing politik, sehingga kan mereka dah tak kisah dah. Yang penting bendera ini akan terus dijulang. Betul tak? Ini keadaan tenat saudara-saudara Islam kita yang terbabit dengan politik. Dengan politik lah kita menipu, dengan politik lah kita laparkan duit orang lain, duit rakyat yang digunakan sesuka hati, gaji-gaji ahli-ahli politik yang begitu besar. Ambil sana, ambil sini, sakau sana, sakau sini. Hari ini orang Islam dah hilang maruah, dah hilang jati diri disebabkan politik. Aku ni tak sokong mana-mana politik pun. Jangan ingat orang yang pakai kopiah, kan? Bila aku pakai kopiah, jangan ingat aku adalah PAS ke Pakatan Nasional ke. Ini aku pakai kopiah adalah disebabkan sunnah Nabi, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sunnah para nabi, para anbiya, para rasul. Sunnah sebagai orang Islam, kita kena tutup kepala. Kenapa kita menjadi pentaksub kepada politik yang dibawa oleh Barat? Adakah disebabkan duit, disebabkan pangkat, disebabkan macam-macam hal lah sebenarnya. Tapi kesian pada orang Islam, berpecah belah orang Islam disebabkan politik. Yang ni cakap ni, yang tu cakap ni, apa semua, anak-anak buah pun ikut. Kenapa orang-orang atasan macam Payung Kuning ke, pak-pak menteri ke, tak ubah sistem yang dibawa oleh penjajah ni, yang meninggalkan kesan yang sangat mendalam? Sebab aku bimbang akidah kita akan rosak apabila kita masih lagi duduk dalam sistem yang dibawa oleh penjajah ni. Kenapa kita takut sangat dengan Barat, ataupun kita takut disebabkan takut hilang jawatan, kan? Macam mana-mana Perdana Menteri semua samalah, terikat dalam sistem ni. Jadi sebab tu
Sebab tu aku nak kita faham kenapa sistem ni masih diguna pakai, sehingga kan ramai orang Islam kita jauh daripada Islam yang sebenar, Islam yang Nabi SAW bawa. Aku nak tanya pada korang lah, korang setuju tak apa yang aku cakapkan ni, apa yang aku sampaikan ni? Sebab benda ni penting tau, jangan main-main. Sebab hari ni kalau kita tengok kehidupan Islam kita dah tak sama macam Islam yang Nabi bawa. Malah kita ni jadi barua-barua kepada Barat. Sistem-sistem yang kita pakai, yang kita guna pakai. Apa pendapat korang? Korang komen dekat bawah dan aku nak baca lah komen-komen korang. Tak tahulah. Sebab aku sayangkan saudara Islam aku. Aku tak nak orang-orang Islam ni bergaduh disebabkan politik. Politik-politik yang bodoh ni. Jadi aku nak baca lah komen-komen korang. Jangan kita bergaduh sesama Islam disebabkan politik kita berbeza bendera apa semua. Oi, bahaya benda ni. Bahaya. Macam mana dekat kehidupan kita dekat akhirat nanti. Bila kita mengangkat sistem yang Allah tak redha. Dan kita pula bermaki-makian. Maki hamun saudari Islam kita disebabkan parti politik penjajah. Dalam sistem yang dibawa oleh British. Yang kita masih lagi guna pakai. Iaitu sistem Lord William Reid. Ataupun Suruhanjaya Reid. Allahu Akbar. Cubalah korang tinggalkan komen korang. Aku nak baca. Adakah korang sedar, tak sedar? Sebab benda ni sangat penting kepada saudari Islam kita. Sampai bila kita masih lagi nak menzalimi diri kita sendiri dalam sistem ni, dan kepada ketua-ketua yang ada pangkat ni. Sampai bila kita nak jadi baruah kepada British? Sampai bila? Assalamualaikum.